Air, apa dia? Abang tanya air dah penat ke tak? Ya. Macam doa makan. Macam doa makan. Dah. Macam doa abang tak dengar pun. Air dah penat sikit. Air dah penat. Penat banyak. Penat banyak. Dah lah masuk 2 hari tapi bergerak sini. Gerak sana. Ya dah tak, maksudnya sekarang kan air dah buat lawan pedang tu fencing. Lepas tu air dah kena berlatih pedang, berlatih lari lagi. Lepas tu belajar lagi. Kan? Belajar tak payah lah. Ha? Tak payah belajar? Tak payah belajar pula? Ha. Oh, tak payah belajar dah? Ha. Kira main pedang dengan lari saja. Ha. Kami cakap macam tu. Hai Aira. Kan dah tak ada buku. Kan dah ada 3. Tapi kalau nak periksa baru belajar lah. Nak periksa baru belajar. Hari tu macam mana boleh jawab? Tu kalau tadi main air masa 2-2. Tiba-tiba situ macam dah boleh. Air first time masuk spider dengan dapat medal. Selesai. Macam mana Aira boleh dapat medal tu? Tapi sebelum ni Aira tak pernah dapat pun. Kenapa? Air kena rumah. Sebab air kadang-kadang cakap coach, kalau coach cakap ke belakang, ke belakang. Ha? Sebab coach. Oh, masa lawan tu kau cakap belakang-belakang. Macam tu. Tapi masa Aira lawan tu bukan ni ke? Bukan Aira lawan dengan apa orang-orang yang sama kelab macam Aira saja. Tak, dia lawan dengan orang lain first. Lepas tu kalau Dia tu dari mana? Orang tu dia dari lari KL. tapi Malaysia lah semua. Tapi Dia dari ada Singapura. ada juga Singapura seorang. Macam tu ada Singapura juga dah. Thailand? Thailand ada. Ada Thailand, ada Singapura macam tu. Tapi hari tu kan Aira lawan juga. Sama juga yang Open Malaysia tu dengan Thailand dengan ni kan. Mesti yang tu kalah. Sekarang yang ni pula menang. Tapi orang yang lawan dengan orang yang sama. Tu orang lain. Orang yang sama. Lawan orang sama. Yang Masa kat KL tu kalah. Lawan yang orang sama. Tapi kali ni menang pula. Oh, sebab tu Aira dah boleh menang. hari tu Aira under 10 lah masuk. Oh, masa KL. Masa KL under 10. Masa sekarang yang baru ni under 8. Oh. Malam under KOI je? KOI? Malam under 12. Kau nak under 12. Hari Jumaat under 10. Hari Jumaat under 10. Yang Jumaat yang Aira pergi tu hari Khamis. Under 8. Hari Khamis tu under 8. Hari Jumaat Aira mana pergi kan? Hari Jumaat sekolah kan? Betul tak? Abang-abang tahu tak yang ada fikiran Jumaat tu sekolah. Lepas tu semua orang cakap tahniah sebab Aira cakap lah kat guru kelas Aira. Lepas tu Cici cakap satu sekolah tahu. Satu sekolah tahu Aira menang. Semua cakap tahniah kat Aira. Semua cakap tahniah lah kat Aira. Nanti hari Isnin atau hari Selasa nanti kena pulangkan medal tu ke cikgu memasukkan. Lepas tu nanti Aira akan naik atas pentas. Cikgu nak bagi kat atas pentas lah. Lepas tu satu kelas bagi cakap kat Aira tahniah. Tu? Nanti lah hari Isnin atau hari Selasa nanti dia